Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jumpa-jumpalah menekan subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, pada entry video kali ni STR fasa 3, adakah ia akan dibayar sebelum ataupun bersempena Hari Raya Haji ataupun sebaliknya? Ikuti video ni, Emin jelaskan. Baik, kenapa Emin bangkitkan perkara ni kerana pada video yang terdahulu berkenaan dengan pembayaran sebelum Hari Raya Adha ataupun kita panggil Hari Raya Haji, tidak disebut, Emin tak sebut pun tentang STR fasa 3, tapi ramai yang berkomen tentang STR fasa 3 dan kebanyakannya bertanyalah adakah STR fasa 3 ni ada ke tidak sebelum Hari Raya Haji ataupun sebaliknya, ada ke tak ada. Okey, jadi persoalan ada ke tak ada ni yang Emin nak jelaskan supaya kita betul-betul faham. Okey, perkara pertama yang kita perlu faham adalah STR fasa 3 ni, kita kena ingat balik fasa 1 dan fasa 2 ia dibayar dalam tempoh yang sangat rapat. Okey, kerana bersempena Hari Raya lah, Hari Raya Adha dan Tahun Baru Cina. Jadi ianya diawalkan. Dan untuk STR fasa 3 senarionya tidak sama. Secara amnya tidak sama kerana STR fasa 3 ni kalau kita nak tengok rekod yang lampau pun ia tidak dibayar pun bersempena Hari Raya Haji. Cumanya sekiranya fasa tu memang jatuh pada Hari Raya Haji, barulah orang kata ianya akan dibayar pada Hari Raya Haji. Okey, begitu senario yang pertamanya. Dan perkara yang kedua yang kita perlu faham, orang cakap permohonan baru dan orang cakap kemas kini pun masih lagi dibuka untuk STR fasa 3 ni. Jadi adalah sangat sukar dan agak mustahil juga untuk STR fasa 3 ni dibayar awal bersempena Hari Raya Haji. Itu secara pokoknya yang kita perlu faham tentang fasa 3 ni. Kenapa admin tak sebut dalam video yang sebelum ni. Okey, tadi admin dah jelaskan kenapa admin tak sebut STR fasa 3 dalam senarai pembayaran sebelum Hari Raya, sebelum Hari Raya Haji. Kenapa admin tak sebut? Sebab kelihatannya sangat sukar untuk pembayaran itu berlaku. Akan tetapi sekiranya pihak kerajaan mahu mengawalkan, yang ini kita tak boleh nak kata tidak lah, sebab pihak kerajaan ni kita tengok trend 2-3 tahun kebelakangan ni, bila mereka mahu melakukan sesuatu di luar jangkaan, perkara itu berlaku. Namun admin tidak boleh menolak sekiranya pihak kerajaan mahu melaksanakan pembayaran fasa 3 ni sebelum Hari Haji pula, atas sebab-sebab tertentu, antara lainnya kerana krisis harga makanan, boleh jadi kerana perang di Timur Tengah ni, Asia Barat itu pun salah satu pendorong juga kenaikan harga barang menyebabkan pihak kerajaan mahu melaksanakan. Itu boleh jadi sebab. Cumanya kita tak bolehlah nak mengatakan 100% ianya akan diawalkan, tidak. Bukan begitu. Sebab secara pokok dan pangkalnya STR fasa 3 itu memang bukan pada bulan 5. Cuma macam cakap tadi lah, terpulang kepada budi bicara pihak kerajaan. Kalau nak diadakan, maka mereka boleh mengumumkannya pada bila-bila masa. Itu je yang boleh cakap. Secara teorinya tak ada, bukan pada bulan 5. Baik, semoga jelas dengan apa yang saya sampaikan. Dan kenapa STR fasa 3 tu yang tak masukkan dalam senarai-senarai bantuan yang akan dibayar pada bulan 5. Inilah sebabnya. Sebab tak ada ketentuannya. Kalau nak ikutkan track record pun memang agak sukar dan mustahil pembayaran fasa 3 tu dilangsungkan dalam bulan 5. Terlalu rapat. 1, 2 dan 3 tu terlalu rapat. Itu agak mustahil. Jadi untuk makluman semua fasa 3 ni paling-paling awal pun, apa yang boleh cakap, paling-paling awal lah, kalau ikutkan cakap kebiasaannya, sekitar bulan 7 lah, paling awal pun, hujung bulan 7 ataupun pada bulan 8. Itulah kelazimannya. Baik, semoga jelas dengan apa yang saya sampaikan dan semoga menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan di ruangan komen tentang adakah STR fasa 3 ni akan dibayar sebelum Hari Raya Haji ataupun tidak. Dia ada dua lah jawapan dia. Kalau ikut secara teori dan asasnya memang tak ada. Tapi kalau pihak kerajaan nak mengadakannya, anytime yang mereka boleh umumkan. Dan kita pun akan terkejut. Semoga jelas.
Kita jumpa lagi dalam entry video yang akan datang. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Bye.